Assalamualaikum kak. Salam. Bagi nasi lemak satu kak. Nasi lemak. Okey. Dapat apa ni kak? Kacang. Ni untuk nasi lemak biasa lah. Ya, kacang ikan bilis. Okay. Apa tu, telur. Okay. Tapi sambal biasa tak ada timun lah. Alright. Timun ni untuk air belauk. So sambal Kalau yang ni saja berapa kak? Kalau ni RM1.80. Okay, kau tambah ayam? Tambah ayam RM6. Sorry, RM6.5. Okay, boleh tambah ayam satu? Ayam berharian. Bagi je. Bagi je. Boleh. Okey. Lepas tu ada lawak apa lagi kak? Ada kerang, paru, sotong. Boleh tiga-tiga? Tiga sikit-sikit Boleh sikit-sikit. Ni kerang. Sotong. Ni paru. Paling special apa kak? Paru dengan Paru. ayam berempah. Okay. Siap ni? Okey. Kalau banyak sini berapa ringgit kak? RM15. RM15. Okay. Ayam rendang. Rendang, okay. Okey, nak ayam rendang kita. Ayam goreng. Orang goreng berempah Ya, ayam goreng berempah. Okay. Lepas tu ayam merah. Kita punya lauk kerang. Sambal kerang. Ya, Okay. sambal kerang. Sotong dan paru. Paru paling special lah. Paru paling special. Hari ni kita nak try nasi lemak Aunty Ainul. Nasi lemak ni dia buka 10 malam sampai 10 pagi. Special kat sini dia punya paru sambal hijau dengan dia punya ayam goreng berempah. Bismillah. Nasi lemak dia wangi. Sambal dia tak pekat sangat and quite pedas sikit. Kita try paru sambal hijau dia. Paru dia bukan jenis garing, paru dia lembut. Ayam berempah dia, rempah tu boleh rasa sampai dalam. Selain daripada nasi lemak, kita ada makanan bergoreng. Ada apa tu? Ada bihun goreng, Okay. ketiau goreng dengan mi goreng. Bagi bihun lah kak? Bihun untuk satu portion ya. Satu portion. Portion dalam ni Ya. Satu portion ni RM1.50. Boleh tambah lauk kak? Boleh tambah? Tambah lauk apa? Bagi paru dengan sambal. Paru. Okey. Lepas tu dengan paru. Letaklah kerang sikit. Kerang. Okey. Okay. Kalau macam ni berapa ni? Yang ni RM8. Okay. Kita buka setiap hari kecuali Ahad malam dan Isnin pagi. Kita cuti. Daripada 10.30 malam sampai 10.30 pagi. Kita ramai customer Indian, Chinese and Malay. So nasi lemak kita ni macam boleh menyatukan tiga bangsa lah orang kata. Alhamdulillah setakat ni so far tak pernah lagi orang tak repeat lah. Daripada 19 nombor 2. Dalam 30 lebih lah. Orang boleh wish nasi lemak Aunty Ainul. Lemak dia Kota Perdana Seri Kembangan. Lemak dia Smart Reader Seri Kembangan. Siapa dah rasa boleh lah try datang. Ini nasi beja lah ayam. Ayam tu potong